Jom ikut saya post keripik ubi sambal hijau. Let's go. Sementara tu Alhamdulillah cuaca cantik hari ni. Bila ada matahari barulah nampak perkembangan dia tumbuh dengan baik. Alhamdulillah. Cili besar ni 12 hari selepas pindah tanam. Lepas tu yang paling penting sekali kita punya sistem sokongan. Saya dah pasang tali ni, kalau boleh tambah lagi. Sistem sokongan ni sangatlah penting. Kalau tak tumbang ditiup angin. Ini antara contohnya 3 tahun lepas mula-mula nak tanam cili. Jangan jadi macam saya. Malam kita buat live sambil packing kita punya keripik ubi sambal hijau. Terima kasih banyak-banyak yang dah support, yang dah beli, yang dah join. Terima kasih. Semoga anda dimurahkan rezeki sangat-sangat. Panjang live semalam Alhamdulillah 22 pack terjual. Hari ni kita akan pack terus dan hantar. Lepas tu ini adalah baki untuk stok yang ada untuk hari ni. Siapa yang dah beli mohon bagi feedback. Kita akan perbaiki mana yang boleh. Semoga selamat sampai. Amin. Apa lagi? Jom kita post. Let's go. Okey, siapa nak merasai keripik ubi sambal hijau boleh tekan di beg kuning di bawah. Sementara stok masih ada. Kalau lambat tak dapat lah. Ini dia keripik ubi sambal hijau. Belakang dia ada sambal hijau. Okey guys, terima kasih banyak support. Jumpa lagi for next video. Bye bye.